Lampu yang paling best dah masa bila tau? Masa habis solat, waktu isya dekat surau. Lan, tutup lampu. Tutup. Sama. Baik. Beza kan? Surau kampung. Beza. Banyak. Wah. Apa dia? Hang nak buat apa ni? Semua hang nak pau. Countdown. Banyak sikit. Senyum selama sarung ada, duit tak ada. Dengan saudara makin marah, makin lagi muda. Yang jauh bersenang salah yang muda, yang diri aja. Ke rumah kawan-kawan, bekas murid satu tinggalkan. Tak dapat banggakan Rio macam pasar ikan. La la la. Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Hei, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Yang istimewa ke rumah yang di halaman hatiku, hamba kasut jalan penuh di dalam. Ayat kelima. Diajak teman. Jalan-jalan sampai ke pekan. Tengok wayang filem Hindustan. Ayo. Duit habis beraya sakat. Raya ke-6 ke rumah Tok Ketua. Harapan nak duit raya di tabung demi Melayang baru nak dibina di mana? Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Kan? Walaupun dia mulut jahat, dia bagus. Dia kerja media ni dah lama dah. Yang paling dia tak tahan, dia kata saya tak boleh tahan dengan lampet-pet. Saya sayang kat lampet-pet. Kalau dia mati nanti, hilanglah seri senario ni semua. Kenapa tahu? Lampet pun sampai. Saya rasa sedih dengan lampet-pet ni pasal saya reda lama dengan media hiburan. Saya tahu dulu Kak Intan pun teringat dia. Kak apa? Kak Imam pun teringat dia. Ni banyak membantu di belakang takbir ni yang orang tak tahu. Ni dia panggil senior ataupun veteran, the legend of the press in the world, Chipentus and the best friend of the Glampus Esco. Tengok hari ni senario nak live meletup, dia pun touch up, bullet stick, buat foundation, nampak? Merah-merah. Okey dah, jom. Lampu yang paling best dah masa bila tau? Masa habis solat, waktu isya dekat surau. Lan, tutup lampu. Tutup. Sama. Baik. Beza kan? Surau kampung. Beza. Banyak. Wah. Banyak silaturahim. Masjid pun sama. Surau. Masjid Tahir. Masjid Tangga. Masjid Negeri Kedah dan masjid di Perak. Masjid di Perlis. Masjid satu Malaysia lah semua. Masjid-masjid semua orang best-best. Satu je. Buat kerana Allah. Bukan kerana dia sendiri. Macam tak janji. JKK kan? Jaga hati-hati. Ayat kelima. Diajak teman. Jalan-jalan sampai ke pekan. Tengok wayang filem Hindustan. Ayo. Duit habis beraya sakat. Raya ke-6 ke rumah Tok Ketua. Harapan nak duit raya di gunung tabung demi Melayang baru nak dibina di mana? Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa.
Semua nak pau. Calm down. Banyak sikit. Ni nampak ni semua mikrofon ni, nampak ni. Kalau aku yang istimewa ke rumah jauh di halaman hatiku hamba kesucapan penuh di dalam. ayat kelima. Diajak teman jalan-jalan sampai ke pekan, tengok wayang filem Hindustan. Ayo duit habis perayaan Raya ke-6 ke rumah Tok Ketua, harapan nak duit raya di gunung Pulang kampung Dema. Malah yang baru nak dibina di mana? Seminggu berhari raya untuk mengunjung rumah terbuka, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Oi, 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 hoi. Jalinkan kasih sesama, saja sengketa lama. Seminggu berhari raya. mengunjung rumah terbuka, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. 30 tahun sudah. 30 tahun dah, Alhamdulillah. Dan selalu kalau grup kan bukan senang nak kahai lama kan. Ya, diorang ni sama level Wings, Zers. Main 30 tahun ke Ada atas. lagi kumpulan lagi lama. Apa dia, Bang? KWSP. Oh, Lama sangat. KWSP. Banyak main orang je. Sekali KWSP. okey, katanya ada Aina Abdul. InsyaAllah. InsyaAllah. Dah deal belum? Ni dah keluar ni iklan ni. Dah lah. Kalau dah sebut tu, dah lah. Maknanya jadilah. Ada lagi ke? Ada lagi ke Cameo cameo? lain. Surprise lah. Sekarang surprise lah. Surprise. Takkan sebut sekarang kan. Benda tu Surprise. In between show dia kita keluar. Cerita lebih tak guna. Apa pun semua penonton yang tengok meletup malam ni pergi ke ilasotiket.com Ilasotiket, ya. ataupun dekat Fantopia tiket kan. Ya, betul. .io tu beli tiket. Baru kita tahu apa akan jadi 25 bulan depan. 25 bulan ni lah. Ya. Dah dekat habis. Lama bulan dah. ni dekat. Yes. Yang 20 hari. Prep. Preparation, you jangan tanya saya. What? You all tahu kan, I hyperactive kan. Ya. Tapi dalam hyperactive, you tolong doa lah. Okey, baik. You tanya mereka. Pasal I nak simpan ni untuk show saja. Oh, ini si Last kopek. Dia energy saving mode. Yes, I punya energy tu Asian Got Talent. Oh, wow. Jadi macam saya Tanya. tanya, macam mana pun, sehebat kita mana pun, preparation tetap kami ada. Okey. Kami akan buat yang terbaik. Kita ada 3 hari untuk kita punya latihan. Baik, insyaAllah. Mesti ada lah. Mesti ada, mana boleh tak ada. Betul dari segi kesihatan pun kena jaga. Bang. Sama umur kan. Kesihatan dah 2 jam atas pentas. Woi. Bila 2 jam pentas-pentas, lirik lagu pun kena hafal. Betul. Menari pun kena aktif. Betul. Takkan nak kita nak makan gaji buta. Makan dalam kan? Tak sebab apa senario macam kena prepare. Audience pun nak nyanyi sama-sama. Yes. Sing along. Antara lagu. Kita nak sing along. Antara lagu Lagu kan dia cerita lagu. Semua lah. Semua lah, tapi yang lagu favourite Lagu-lagu wajib mesti ada lah. Cari tapak, musik, Anja. itu yang tu. Tapi ada lagu yang jangan didengarkan. Tapi dalam persembahan tu kami dah ice breaking, brainstorming, postmortem. Okey. Dia ada Buat sekali. Ice breaking, brainstorming, terus postmortem. Postmortem biasa lepas show tau. kita akan buat individu punya one man show. Ada. Ya. Saya minta producer Meletup, Nabil apa, Radio Era. Alfa, our. Sorry, not our. Sebab kita kan Awak datang. apa yang Lan cakap tu, sebab kita relate dengan kami ni kan datang daripada
rancangan apa Sedaran pasport. Dalam pasport pergimana. Ya. mungkin kita akan ambil sikit lah kenangan-kenangan. Sebab masa tu masuk apa, dia orang bukan masuk masa tu senario belum ada lagi, masih dalam pasport. Abang Wahid Semua masuk. bertanding. Lain-lain kumpulan. Lain-lain. Macam One Direction. Awak belum beranak lagi. Awak tak ada lagi. Awak tak ada. Sebaya. Awak lahir Awak tahun belum berapa? dirancang ni. 95. Dalam perancangan. Dalam perancangan. Kami bersama Sedang dipikirkan. 1994. Oh. Awak lahir 1998. 5. 2001. 2001 baru lahir. Belum dirancang. Serius lah. Allahu Akbar. 2001 lah. Semoga semua peminat-peminat senario terus pergi ke Ilaso Tiket untuk dapatkan tiket anda sebab dah tak banyak dah dengan tinggal dalam 6 keping 2 keping je lagi. 2 keping. Okey. Itu tak tolak yang dapat orang ni. Dalam tiket ni. Bukan dia duit lah. Duit tiket ni lah. Abang-abang senario ku, all the best. Yes. Nabil, terus lepas dengan awak dan meletup. Thank you meletup. Terima kasih banyak datang meletup. Terima kasih guys. Terima kasih datang guys. Terima kasih audien. Terima kasih kru, terima kasih producer. Tutup meletup malam ni dengan Seminggu Berhari Raya. Raya pertama dengan keluarga, Ewa. ayah bonda, mak bipinda, adik-adik senyum selama sarung adik, duit tak ada, dengan saudara, maklum-maklum, makin lagi muda, yang jauh bersenang salam yang muda, yang ini aja. Kawan. Kasurit satu tingkatan, Ya ke? tak dapat bayangkan. Rio macam pasar ikan. La la la. Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Hey, jalinkan kasih sesama, Kita lupakan saja sengketa lama. Oh, 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 oh. keempat yang istimewa. Ke rumah yang jatuh. Di halaman hatiku hambakan ucapan penuh di dalam. Ayat kelima, diajak teman jalan-jalan sampai ke Pekan, tengok wayang filem Hindustan. Ayo, duit habis merayakan. Raya ke-6 ke rumah Tok Ketua. Harapan nak duit raya di gunung pula kampung derma. Ya Allah, melayang baru nak dibina di mana? Hey! Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Hey! Jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja Saja sengketa lama. Oh,
Tak, berat. Okay, silent. Okey. Okey, Selen. Nak cakap, pergi cakap kat luar lagi dah. Itu je kan 14 hari lagi. Lepas apa? Konsert senario union 14 hari lagi. Dia 14 hari ni. Tak, dia yang cakap. Dia cakap konsert senario ni. Oh, dia cakap penyuang. Jap. Oh. Okey. Okey, korang semua jangan lupa konsert senario reunion. Berapa hari lagi, bos? 14 hari lagi. Senario kau?